beria, tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam kepada para hadirin sekalian. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani diucapkan kepada barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana dan para hadirin sekalian. Nama saya Tarana Anak Perempuan Devarajan. Saya berusia 16 tahun dan belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor. Kod sekolah saya ialah BEB 8657. Tokoh seniman merupakan individu yang memiliki sumbangan besar dalam dunia seni, baik dalam bidang seni rupa, muzik, teater, talian maupun bidang perfilman. Baru-baru ini saya telah menonton satu dokumentasi yang menjelaskan sejarah tokoh seniman wayang kulit. Ia mendorong saya untuk mencari maklumat lanjut tentang tokoh tersebut melalui satu buku yang berjudul Hamzah Awang Ahmad, Tokoh Seniman Negara Pertama. Tokoh Hamzah Awang Ahmad merupakan seniman besar Malaysia dan dikenali sebagai tokoh terkemuka dalam bidang seni wayang kulit. Beliau lahir di Kampung Kebakat Tumpat, Kelantan Darul Naim pada tahun 1940. Beliau mula bermain wayang kulit semenjak kecil lagi. Pada masa remajanya, beliau telah menubuhkan satu kumpulan pemain muzik tradisional yang diberi nama Seri Setia. Kumpulan tersebut mula membuat persembahan bergerak di merata tempat dan seluruh semenanjung Malaysia pada tahun 50-an hingga 60-an. Dorongan dan galakan daripada ayahnya sendiri mencetuskan minat yang mendalam terhadap seni wayang kulit tersebut. Tokoh Hamzah Awang Ahmad mempunyai keinginan untuk mewarisi kesenian tradisi yang unik serta menyebarkan tradisi yang unik tersebut kepada generasi yang akan datang. Para hadirin yang dikasihi sekalian, izinkan saya untuk menjelaskan hasil dan persembahan tokoh Hamzah Awang Ahmad. Beliau mula membuat persembahan pada tahun 1950. Pada tahun 1971, beliau telah membuat persembahan di 10 buah negara dan 31 bandar utama Eropah serta Afrika atas anjuran UNESCO serta Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Malaysia. Pada tahun 1973, beliau telah membuat persembahan di Rusia dan Turki. Tidak terhenti di sana sahaja, pada tahun 1974, beliau telah membuat persembahan di Amerika Syarikat, Belgium, Kanada dan England. Pada tahun 1990, beliau juga membuat persembahan di Perancis dan Itali, manakala beliau menunjukkan bakatnya lagi sekali di Singapura pada tahun 1993. Kita haruslah menghargai tokoh-tokoh seniman negara kita kerana mereka dapat membangunkan identiti negara serta meningkatkan imej negara. Para hadirin yang dihormati sekalian, melalui bidang seni wayang kulit ini, tokoh Hamzah Awang Ahmad diiktiraf, dihargai dan dianugerahi oleh pelbagai anggota kementerian dan swasta negara kita serta negara antarabangsa. Pada tahun 1971, beliau dianugerahkan dengan pingat pangkuan negara iaitu PPN oleh DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Barli Shah. Pada tahun 1992, beliau menjadi pengajar kepada kumpulan Theatre Works Singapura untuk majlis kebangsaan yang dianjurkan oleh NAC iaitu National Art
Council. Dengan membaca buku ini, saya dapat mengambil satu iktibar, iaitu kita haruslah memelihara warisan budaya negara kita. Secara keseluruhan, buku Tokoh Hamzah Awang Ahmad menjelaskan bagaimana seorang seniman mampu mengukir namanya dalam sejarah serta meninggalkan warisan budaya kepada generasi yang akan datang. Izinkan saya untuk mengakhiri bicara saya dengan moto Pablo Picasso. Seni adalah kebohongan yang memungkinkan kita untuk menyedari kesedaran. Seni adalah kebohongan yang memungkinkan kita untuk menyedari kesedaran. Sekian, terima kasih.